Tropical Paradise. Sejuk mata memandang dalam keredupan hijau. Oh, cantik. Assalamualaikum, hai korang semua. Untuk video kali ini, kami akan share dengan korang beberapa kedai nursery dekat sepanjang jalan Sungai Buloh. Korang jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Okay, let's check it out. Okay, kita dekat Semayan Ming Ming, lot 16 dan 17. Dekat ni, Green Lane, Sungai Buloh. Okay. Tu bawah MRT punya rail je. Di jalan. Okay, jom kita tengok apa ada dalam. Oh ni apa keladi ya. Ada Anthurium. Okay, Anthurium dia harga RM18. Ada soil. Organic soil. Apa brand ni? Shark Rabbit. RM12 satu kampit. Location dia tepi jalan dia. Nampak tu jalan kat sana. Dracula, harga dia RM20. Ni. Yang ni The Garden dia. Bonsai ni harga RM128. Mini bonsai. Cantik ya bonsai-bonsai ni. RM50 ke RM50? RM50 ni. Cina kan, RM50. RM55. Ni ada Monstera. Ada harga ke ni? Ni harga. Monstera RM68. Ni okey. So agak pokok dia. Orang panggil ni Ficus irata RM98. Okey. Ni saiz dia kecil sikit. Ni RM98. Ni besar sikit RM138. RM138. Ni lebih kecil. RM38. Pokok ni bagus ni kalau letak indoor. Dan dia tak semak sangat. Ini pun sama. Ini tak ada harga. Pokok bunga kertas Bougainvillea RM23. Ni mana? Tak tahu bunga dia macam mana. Ni ke bunga dia? Cantik kau. Ni Bougainvillea Thai. Lain Dia punya daun dia. Bunga dia macam ni. Ini bunga dia. Bunga dia purple. RM20. Ada variety juga. Dia punya bunga kertas dia ni. Okay, ni line up dia punya bunga kertas Bougainvillea. Dia memang kat bawah MRT punya rail Comel pokok ni RM15 satu, warna merah ni. Ni macam money plant juga ke? Ni money plant ni ke? Semua dia colour lain ke macam mana? RM10. Ni pokok bunga tadi RM20. Okay. Ni dah aman betul. Tak ada harga. RM15. Ini lidah jin. Ni lidah jin. Philodendron Pink Princess. Dia punya segar. Ada pink kat sini. Itu dia nama dia Pink Princess. Tengok ni Anthurium ni. Cantik lah. Ni berapa harga ni? Ni harga dia
premium sikit lah. RM280. Oh, habis ni cantik lah. Ada daun baru. Philodendron bipennifolium RM20. Ada pink dia tu. Oh, this one white princess White princess. Tapi sama macam pink juga. Banyak philodendron juga kat sini. Yang cantik-cantik. Philodendron mame RM20. I think salah tu white princess yang ni kot. I think yang tadi tu philodendron white princess yang ni. Dia punya capuk dia warna putih. Philodendron gloriosum RM48 ni, harga dah slash daripada RM68 kan. Okay. Ni macam ni. Okay, monstera thai RM138. Cantik. Okay, alocasia red velvet. Oh no, alocasia black velvet. Oh, ni RM20 lah, pokok dia kecil lagi. Jamia kulas. Okay. Okay, ni Aglonema Yellow Emperor. Wah, nama dia. Tapi dia punya cantik dia punya kekuning-kuningan dia. RM55. Okay, Aglalomena Black Rose. Cantik ni, ada shoot Color dia wow, vibrant. Calathea. Oh ni Calathea RM12. Kamel. Marble Queen RM15. Bagus kalau letak dalam toilet ni. Ni macam mana nak sebut ni? RM18 tapi cantik colour dia. Ada purple dengan green kan. Macam pastel sikit colour dia. Ada variety caladium kat sini. Satu RM20, tiga RM50. Oh, okey juga harga dia. Okey, ni ficus ginseng RM48. Kita tengok ni Oh, dia macam tu Batang dia macam ginseng. Cantik. Macam bonsai tu. Pokok bonsai kot ni. Ficus bonsai ni besar. Ni kalau korang beli terus balik letak placement tu dalam rumah. Kedai Ming Ming ni sebenarnya besar juga dia sampai dia memanjang. Ni semua pokok-pokok yang dah besar sikit lah. Tadi aku dah tunjuk sikit kan. Ada juga kat sini. Pokok ginseng tadi tu. Dekat nursery ni pun ada banyak jual pasu-pasu. Oh, ini besar sikit ni, RM40. Ini lagi besar. RM48. Oh, semakin ke dalam makin besar. Ini RM58. Oh, ni harga dia RM68.
semua ni RM68. Dia banyak pasu yang macam indoor punya kat sini. Bagus petak RM35. Okay, sekarang kita orang dekat kedai bunga Punsam Nursery, lot 18 dekat Jalan Sungai Buloh. Okay, Punsam Nursery ni dia ada special juga. Dia orang ada produce garden mix juga. Ni Punsam. Punsam ke Punsam Okay, natural and organic multi-purpose garden mix. Ni pokok-pokok outdoor dia. Ni ada pokok bunga raya. Outdoor garden ni. Pokoknya apa macam untuk spider. Oh, ni tengok caladium besar caladium. Ada variety bonsai kat sini. Oh, pokok ni besar. Okay, sekarang kita orang dekat kedai Punsam Nursery ni. Okay, ni variety pasu dia tak banyak sangat. Okay, ni dia orang tengah semai ni. Tengok ni belum ada. Yang ni dah ada. Yang dah tumbuh. Oh, korang tengok pokok ni unik kan. Daun dia macam ni. Ni daun ke buah dia? Sebab daun dia macam ni. Oh, cantik bunga dia. Kat sini tak ada label, so aku tak tahu sangat nama dia. Harga pun tak ada. Boleh tanya staff. Menenangkan kan bila tengok garden macam ni dengan kehijauan. Rasa sejuk ke. Oh, best. Rasa macam duduk dalam garden. Ya, memang garden pun dah. Ni Heliconia. Heliconia ke Bird of Paradise? Kalau tengok ni macam Bird of Paradise. Ada dia punya macam apa? Dia punya cup ni, bila ada air ni dia akan terangkap dalam ni. Oh, cantik ni bunga ni. Kebanyakan pokok-pokok dekat Punsam ni dia tak ada harga. Kena tanya staff. Yang ni ada RM128. Oh, besar ni. Macam pokok nyok berteduh kat bawah dia kalau hujan. Okay. Ni harga dia RM2,500. Diamond Joey Palm. Palm. Oh, cantik ni. Oh, tengok ni monstera ni besar. Harga dia RM900. Giant Monstera. Oh, ada a few pokok kat sini. Semua yang besar-besar. Ini RM750. Best asal sana dia. Cuma ada dengar kereta lah. Punsam Nursery ni dia tepi jalan je.
Kat sana tu ada jalan besar, main road. Oh, tengok ni dia punya air plant. Ini pokok yang rasanya yang tadi ni yang diorang tengah semai tu. Oh, ni dah ada daun dia tu. Ini yang dah jadi pokok. Dah hidup. Hijau je. Oh. Oh, ni cantik Okay, kawasan outdoor dia. Ada pokok buluh. Oh, sana tu ada pokok lemon. Cantik. Tengok kat sini banyak dia jaga variety of philodendron lah. Cantik-cantik lah, segar-segar lah pokok ni. Dekat Punsam Nursery, Jalan Sungai Buloh. Wah, tropical paradise. Sejuk mata memandang dalam keredupan hijau. Oh, cantik. Okey, sekarang kami dekat Sunli Landscape, Lot 21. Okey, masih lagi dekat Jalan Sungai Buloh. Okey, kita tengok ni bahagian luar dia. Tepi jalan je, location kedai Lot 21, Sunli Landscape ni. Okay, ada pokok lemon kau kat sini. Ada buah ni. Buah dia tak cantik sangat. Buah dah lama kot ni. Okay, harga lemon tree RM400, RM400. Oh, cantik Mela Lauka RM480. Oh, ni daun dia comel. Cute. Bunga tiruan. Ini cactus betul lah. Real cactus. Oh, comel kan dia punya cactus dia. So ada beberapa variety. Harga dia 15, 18, ada yang 25. Aglaonema anjamani RM38. Oh, cantik ya. Okey, kita masuk bahagian belah kanan dulu. Harga dia RM18. Sansevinia superba. Anthurium jungle bush. Ni daun dia besar, tengok ni. Oh, ni pun jungle bush juga. Selalu kita nampak masa hutan kita akan nampak pokok ni. Ni RM18 harga dia. Okey, variety caladium. Ini pokok getah ke? Money plant, marble queen, RM15. Ni ada variasi yang lain pula, RM15 juga. Kalau kita susun cantik-cantik kan, nampak cantik je. Kita susun rapi.
Okay, di section dia punya variasi pasu-pasu dia. Kebanyakan pasu kat sini warna kelabu kalau korang perasan. Adalah dari sana. Tak ada price tag kat sini. Kena tanya staff harga ni. Dekat lot 21 ni ada juga banyak pasu-pasu yang besar yang sesuai untuk buat outdoor. Buat macam tempayan tu. Okey, sekarang kita dekat section belah kiri dia pula. So dia ala-ala macam Zen garden lah macam tu. Ada bonsai-bonsai kecil. Ada air-air. Ini memang bonsai lah. Juga tak ada harga. Ini kena tanya staff. Ni tak tahu nama apa, tak nampak. Harga dia RM60. Daun dia macam orchid sikit. Oh, ni bonsai ni. Dia orang ada bengkel kayu juga ni. So segala woodwork dia orang buat kat sini lah. Ni nama dia Dikia Dawson ni. RM68. Comel lah, petunia. Happy Tree Friends. RM23. Okay, ni pun petunia juga. Tapi dia ada stripe dia. Warna putih merah. Ha? Cantik. Oh, ni nama dia Cool Leaf. RM18. Kalau dia purplish. Okay, ni ada pokok pisang juga. Pisang untuk hiasan. Cantik juga pisang ni. Dia ada white stripe dengan hijau macam tu. Ni nama dia Song of Zamonica. Pokok dia. Ni nama. RM680. Song of Zamonica. Lagu. Kawasan outdoor dia. Pokok-pokok dia sama je yang dekat depan sana. Cuma dari segi saiz ke belakang ni makin besar.